Contoh seumpama ini sangat banyak cerita aulawiyah ni, keutamaan ni. Dan sesungguhnya larangan-larangan itu, yakni maksiat itu sudah jelas. Larangan maksiat tu jelas dah. Minum arak, oh jelas. Makan daging babi, jelas. Berjudi, jelas. Hak tu jelas. Dah orang kita pun tak ada buat hak tu, jarang benar. Pakai piyah macam saya ni, lagi tak minum arak. Jenis kita ni dak makan barang daging babi, dok mari surah sejik ni. Tapi kena ingat, iblis dulu dak aje makan daging babi pun, dak aje judi pun. Iblis tu orang agama tu baik dengan malaikat. Iblis tu baik dengan malaikat. Arak dak minum. Kita duduk tembok orang kata ke orang, aduh jelak kapi, suka sangat orang minum arak, setuju orang minum arak, berjudi. Bila pula kita setuju? Itu orang kafir. Orang kafir hak dia lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ketika melarang orang minum arak, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kaya kata wahai orang kafir. Mau yang duk sibuk ke orang kafir makan daging babi. Pelik juga. Kap daging babi orang kafir memang ia boleh makan. Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, mu jangan makan daging babi. Wahai orang beriman, ya orang kafir hak dia lah. Tapi mu kena ingat, mu tak makan daging babi. Iblis hari tu duduk dengan malaikat, tak makan daging babi, tak minum arak, tak berjudi. Allah Ta'ala kata mu masuk neraka. Mu jahat, perangai, sombong. Mu sombong. Kadang-kadang kita orang agama, macam saya pakai kepiah, pakai jubah, jadi ustaz ni, memang tak minum arak, tapi saya sombong mungkin. Saya riak, dosa riak pula, dosa sombong. Jangan duk nampak dosa makan daging babi saja. Duduk tengok nak cari salah orang hak daging babi. Kita hak nak kena mengena pun dia tiba juga. Oi, dah lalu. Semangat dah lalu. Ya ingat, dak minum arak, dak masuk neraka. Iblis tu dak minum arak. Allah kata sujud wahai kepada Adam, wahai malaikat. Dia salah seorang, dia tak boleh sujud. Kihnya sombong dalam perut. Dia kata, mu jadi dia daripada api, mu jadi aku daripada tanah, mulia aku. Baik, tak sombong. Masuk neraka molek-molek ada. Dosa ni bukan satu saja. Kata ulama, ini nyakit orang agama. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab ni orang agama. La taghlu fi dinikum, wahai orang agama, jangan kamu melampaui dalam agamamu. Mu dak minum arak, mu melampau dalam agama, melampau dalam ibadah, melampau dalam akidah, melampau dalam tasawuf, melampau dalam dakwah, melampau dalam politik, melampau dalam menghukum orang. Sikit-sikit nak hukum lalu, sikit-sikit nak hukum lalu, macam dia suci pula dah. Melampau. Allah berfirman, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Makna apa ahli kitab? Orang agama. Allah nak kata orang agama jangan minum arak. Orang agama mana nak minum arak? Wahai orang agama, jangan makan daging babi. Orang agama, orang kuat agama mana nak makan daging babi? Tapi orang agama, Allah Ta'ala tahu dah nyakit mu. Wahai orang agama, jangan melampau dalam agama. Ambil agama, melampau, kuat sangat, berlebihan, suka menghukum orang lain. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dia pergi tanya Huzaifah ibn Yaman, wahai Huzaifah, nama aku ada senarai tak sebagai munafik? Kau Nabi khabar, ambil tak? Dia tanya diri dia. Dia tak tuju ke orang. Dia tanya diri dia, kelah dia tu. Sayyidina Umar kelah dia tu. Sahabat Nabi dijanjikan dengan syurga. Dia kita tanya Huzaifah, nama aku dah tersenarai. Nabi ada khabar kamu dah aku ni munafik ke tidak? Kan comel tu. Kih main politik dah lalu ni, balah dah lalu ni, jadi melampau. Kalau mau ambil dakwah kerana Allah sungguh, mau ambil dakwah kerana Allah sungguh, payah pun nak main lagu ni. Tapi apabila mau main ke politik ada dalam Islam, ya ada, politik dalam Islam ada. Tetapi
ada tempat bahaya-bahaya dia. Dah sampai cara lah. Barang tu penting. Tapi berhati-hati macam jalan raya lah. Bawa bah. Mu bawa bah. Orang dalam bah ada 40 orang. Mu nak kona, mu nak laju, mu kena jagalah orang. Pening kepala tu. Orang duduk dalam bah tu, mutuh orang. Cara bawa kena jaga. Tak boleh punah maknanya. Jadi pemimpin lagu gitu, jaga wasatiyah, kesederhanaan.